Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni, quick video je. Saya nak tunjukkan macam mana kita generate this one, gambar ini menggunakan Image FX boleh, menggunakan Midjourney pun boleh dan pelbagai cara lah. Okay, so first thing first, kebiasaannya bila saya nak buat sesuatu gambar lah untuk iklan, saya akan dapatkan dia punya sales copy dulu. Okay, so sales copy biasalah menggunakan Lexi. Yang ini saya terus je gunakan Lexi dekat atas ini. Sebab saya dah banyak kali berinteraksi dengan ChatGPT saya tentang apa tu GPT assistant. Jadinya saya tak perlulah nak buat dia punya avatar ke apa semua, tak perlu dah. Ini memang idea yang saya datang daripada otak saya tu, just terus je saya prompt kat dia, bagi tahulah sekarang ni pilih salah satu apa semua kan. So ChatGPT saya dah faham lah sebab dah banyak saya terangkan tentang kelebihan-kelebihan GPT assistant kan. So dia buatkanlah saya punya copywriting macam ni kan. Okay, so okay, not bad, tak ada masalah. Kemudian kita nak dia saya gunakan apa nama ni, Midjourney untuk generatekan gambar. Okay, gambar macam mana sesuai dengan sales copy atas ni, buatkan prompt dia. Ini shortcut lah tanpa menggunakan Adela. Biasanya saya akan gunakan Adela dulu untuk tanya dia gambar macam mana yang sesuai menggunakan sales copy, lepas tu baru gunakan Midjourney. Tapi nak guna terus Midjourney pun boleh, tak apa. Dia sebab sekarang ni memang dah, orang kata apa, ChatGPT ni sekarang dia dah sangat-sangat pandai. Jadi kita boleh gunakan Midjourney terus pun boleh dekat dalam ni. So, prompt je, tanya je dekat Midjourney, gambar macam mana, buatkan prompt dia, suruh dia buatkan prompt dulu. Sebab, bila kita suruh dia buatkan prompt tanpa buat gambar dahulu tanpa terus buat gambar, kita suruh dia berfikir dahulu gambar macam mana yang betul-betul sesuai dengan sales copy kita ni. Itu cara chain of talks ataupun COT, dia punya nama pendek dia adalah COT. Ataupun nama panjang dia adalah chain of thought untuk AI ni berfikir. Kemudian dekat bawah ni barulah kita gunakan create image yang terbaru yang dirilis oleh ChatGPT untuk dia createkan gambar. So dia akan keluar gambar yang macam ini. Dia ketupat sikit, ada idea macam ni kan, prompt. So kita boleh je copy kita punya sales copy dan juga ambil gambar ini, masukkan terus dekat dalam posting kita itu. So macam mana nak guna apa nama ni, image ataupun create image ini adalah anda perlu mempunyai account plus kalau tak silap saya. Kalau tak ada, anda cuba try je uh, slash forward. Okay, tekan slash forward ni. Tak nampak pula ni yang ni dia slash forward. Slash forward ni kena tekan. Bila anda tekan, dia akan keluar senarai yang kita boleh buat. Dia buat deep research, create image, canvas dan sebagainya. So pilih create image dan copy je, copy kat sini, lepas tu pastekan saja kat sini. Tekan je enter kat sini, nanti dia akan tolong kita generatekan gambar. Saya tak pasti kalau free account boleh guna ataupun tidak create image ni. Tapi tak salah saya boleh buat, cuma mungkin limited yang kita boleh generatekan image, dan image tu tak tahulah lawa ke tidak, tak pasti. Tapi gunakanlah yang account plus, tak rugi pun. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.